Saya bersyukur sangat dengan Belanjawan 2026 ni, 9 buah sekolah diperuntukkan untuk membina di Selangor. Salah satunya berada di Puchong. Sekolah ini dapat memenuhi keperluan masyarakat. Saya sangat berterima kasih kepada PMX Kerajaan Madani kita kerana memberi kami sebuah sekolah lagi di kawasan penduduk Puchong. Dengan terbinanya klinik di Bandar Kinara akan memudahkanlah penduduk sekitar dan mengurangkan kesesakan di klinik-klinik yang lain. Terima kasih Kerajaan Madani, terima kasih PMX. Bila ada Israel ni, tahun ini akan memudahkan rakyat. Bila balik kampung ke Kelantan kan, hari raya selalu jam. Saya rasa akan memedikkan masa kami untuk balik ke kampung. Jadi terima kasih Kerajaan Madani. Alhamdulillah, syukur di atas pembentangan Belanjawan tahun 2026, Guru Kafa telah menerima bantuan sebanyak RM500 dan kami menghargai dan rasa dihargai. Terima kasih Kerajaan Madani.